Aku mudah je hari-hari nak masak. Aku tanya je anak aku nak makan ke apa. Walaupun aku tahu dah jawab pesek ia nak makan ke apa, tapi aku tetap tanya juga saya nak makan ke apa. Kenapa dia jawab pesek ia? Makan ni gini ya. Dak Maggi, burger. Dak burger, Maggi. Tapi burger tu aku buat sendiri. Aku guna daging burger lah. Aku guna isi ayam ni aku beli frozen ke. Aku dah berdua ya sepaket tu aku balik slice-slice gini kak. Lepas tu aku cari tepung lah. Tepung tu aku bubuh tepung ayam goreng. Lepas tu aku bubuh sos tiram sikit. Aku bubuh telur sebutir. Lepas tu gaus bati kak boleh goreng lah. Lepas tu kak roti pun dah beli roti. Jangan buat sendiri pula roti lambat kau buat sendiri. Beli roti sepaket je yang lebih je. Pasal nak bakar roti tu sapu majaring lah sikit suku rasa masing-masing sedap-sedap gitu ke. Lepas tu bubuh majaroni, bubuh sos tomato. Aku guna sos tomato lah, tak guna sos cili. Nak mau reggae budak-budak 2 orang tu. Aku buat gini lah, buat sepedai burger jual. Tak bubuh saya aku tahu dah kalau aku bubuh saya aku nak kerja pun juga bucu-bucu meja pakai kutip buai saya. Order tangan dah tu. Anak aku nombor 2 dah tu. Berhidup dah dah burger mentah. Hok ya saja 3 butir dah. Hok habis ya 2 butir. Mu tengok dah tangan siapa ya pula yang seterusnya. Mu tengok ni tangan tu lelaki aku berahi juga muntah burger ni. Berubuk je kalau makan ni buat je berahi semua nak je berahi. Aku tak pening dah makan ni serupa je